betul lah bang. Dah ada penanda 211 meter ni, memang puncak dia lah ni. Ya, inilah puncak Bukit Esen ataupun nama rasmi dia Bukit Teluk Tempoyak Besar. Tapi selalunya bang, mana-mana puncak kita pergi, dia ada pemandangan macam-macam. Tapi kat sini macam trek ke bang? Walaupun tak ada view, kita kat sini masih kita boleh lihat peninggalan. Light beacon. Dia berfungsi sekitar tahun 2011 kalau ditambahkan perkhidmatan. So light beacon ni dia sebagai panduan untuk pilot. So kita berdekatan dengan airport. So pilot akan guna sebagai light beacon ni sebagai panduan menunjukkan kat sini ada puncak tinggi. Light beacon ni dulu lampu dia color merah macam kita lihat dekat bangunan-bangunan tinggi sekitar bayar lepas ni. Masa tu seronok kan kalau datang malam dia ada merah-merah. Abang ada janji satu lagi tadi. Abang kata di Bukit Esen ni ada tempat bersejarah. Ni beacon ni ke dia punya sejarah tu? Dekat bawah sana Bukit Esen, Bukit Teluk Tempoyak Besar ni ada tinggalan bangunan sejarah zaman perang. Kalau berminat kita boleh turun tengok. Apa tak minat ni, kawan tak tahu, sebut rare je. Memang kita kena mari jom ni. Jom kita. Betul orang tak tahu bang. Ni kita ni bang. Ke War Bunker. Ni War Bunker? Ya, War Bunker. Yang dibina zaman British dahulu. So dia dibina untuk dipercayai sebagai sistem pertahanan di selatan Pulau Pinang. Tapi masih kukuh lagi bang? Ya, binaan dia sangat kukuh, tengok saja. Okay. Tapi keadaan dia di sini kita tengok macam dah terbiar kan? Ya. Tengok dah pokok balak semua dia tidak terjaga. So kita amat berharap pihak berkuasa, pihak otoriti tempatan boleh membangunkan tempat ini. Kita sayanglah kalau biar terbiar macam ni kan. Pasal ini boleh dijadikan satu bahan sejarah untuk kita kenal-kenal. Sebab saya percaya pengalaman saya dalam mendaki ni ke kawasan-kawasan sejarah, actually ramai yang berminat nak tengok kesan-kesan tinggalan sejarah. So saya sangat berharap kalau pihak tempatan dapat baik tulis kawasan ni. Kita kekalkan struktur yang asal, tapi kita naik taraf. Mungkin dari segi trek macam mana. Saya pun seronok lah sebab dapat datang sini, dapat tengok sendiri. Ini sebahagian daripada ini sebahagian ni. Alhamdulillah kita mulakan pendakian tadi dengan pantai yang indah di pagi hari. Sekarang kat pantai juga cuma petang sikit. Maksudnya kita dah berjaya pergi dan berjaya sampai. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Syukri, malin gulung kita daripada Pening ini. Saya tak percayalah Abang Syukri kata tadi 5/10. Mana ada 5/10? Itu mau kurang-kurang 6,5/10 tu. Siapa kata 211 meter tak mencabar? Mencanak macam gini tau. Perasaan saya lah bila naik Bukit Esen ni, pertama sekali yang paling menarik perhatian saya ialah dia punya ekosistem sendiri. Anda tengok bila saya masuk-masuk, saya nampak pokok yang tak pernah saya tengok kat mana-mana bukit. Dah rasa macam ini dekat hutan belantara mana entah ni. Lepas tu kita jalan sikit, ada tokong, ada batu rainbow stone. Jadi nampak macam tempat ni memang dijaga dan dia punya ekosistem tu sangat-sangat cantik oleh penduduk yang berada di sini sendiri. Dan yang ketiga, bila saya naik balik, nilai sejarah tu. Itu jalan tu memang malim-malim je tahu bang. Ya, kebanyakan jalan tu agak bersimpang siur. So kalau nak masuk tu memang kita galakkan pakai malim lah. Sebab itulah kalau boleh saya sarankan kepada anda, bawa sekali malim kalau pergi mendaki di mana-mana. Pengalaman tu akan jadi luar biasa. Mungkin sedikit pesanan daripada malim kepada para bakal pendaki jom hiking. Sila bang. Bukit ni walaupun berstatus Bukit Esen ni, tapi dia punya game plan dia, permainan dia, corak pendakian dia berlainan. So kalau ada masa jemput datang lah. Nampak bila malim-malim memang game plan, cara strategi. Itu anda kena datang kat sini. Jadi bang, jom saya tadi dah pergi tak sempat nak tengok pemandangan pantai. Sekarang nak turun, sekarang lah masa kita layan pantai pula. Bye bye.
Setelah penat mendaki, sekarang kita feeling sebagai pelancong pula. Baju bunga semua dah siap, tempat pun dah sampai. Di manakah lokasinya? Di Penang Street Art. Anda tak tahu, tempat ni memang sangat-sangat terkenal. Kat dinding ada seni, belakang lorong ada seni. Punyalah cantik sehingga telah pun mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Saya telah pun diberi misi, iaitu membelanjakan RM50 sepanjang berada di sini. Cukup atau tidak, seronok atau tidak, jom saya buktikan kepada anda. RM50 pun cukup untuk nak berseronok berjalan-jalan di Penang Street Art. Let's go! Baru je sampai RM10 dah lepas dah. Cepat kan? Sebab selalu kalau pergi tempat-tempat yang best, jangan lupa untuk beli kita punya memori. Nanti boleh tampal kat peti ais. RM10 settle. RM40. Let's go. Kita sewa skuter RM20, 1 jam ronda-ronda. Jom. Baik, ini tuan-tuan, saya rasa investment paling berbaloi sekali. Dengan harga RM20, kita dapat pusing tengok jauh perjalanan, luas pemandangan. Itu dia pengembaraan saya. Tadi kita dah mendaki bukit. Memang saya rasa berbaloi sebab penuh dengan sejarah. Saya tak pernah tahu pun ada nilai sejarah begitu hebat di Bukit Eseng. Lepas turun daripada bukit, kita pergi jalan-jalan di Penang Art Street. Tadi saya ada misi kan, RM50. Cukup tak? Seronok tak jalan-jalan? Tengok apa saya beli, RM20 dekat skuter ni. Antara yang paling berbaloi sekali, 1 jam saya dapat ronda-ronda. Seterusnya, memori yang untuk dibawa balik. Kalau kita tengok di peti ais tu, kita ingat lagi kenangan-kenangan yang indah. Lepas tu sambil jalan-jalan tadi, saya sempat beli ais kepal. Harga dia RM6 saja. Jadi keseluruhan RM36. Ada bakal lagi RM14. Kalau ikutkan tu, cukup makan nasi kandar sepinggan tu, penuh lauk tu. Jadi anda jangan lupa untuk saksikan program Jom Hiking untuk pengembaraan yang memang sesuai untuk sesiapa saja, walaupun pertama kali anda mendaki. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye.